kita tengok balik solat kita kan. Kenapa sujud lebih banyak daripada rokok dan juga daripada qiyam waktu satu rakaat? So kenapa sujud lagi banyak dalam satu rakaat daripada rokok dan juga daripada rukun yang lain? Ini yang menarik. Kerana apa? Kerana sujud adalah tindakan kita yang paling terbawah dan terendah yang kita berikan kepada Tuhan. Bila kita duduk tu, Tuhan boleh buat macam-macam kat kita, but it's not apa yang Tuhan nak buat, tapi our action yang menyebabkan kita submit tu. Dan itulah yang menjadikan kita sangat-sangat hamba kepada Tuhan. Dan yang menariknya, kita buat 2 kali. Meaning, kita menyerah dalam solat. Maksudnya kita punya rukun dan juga amali lagi banyak sujud berbanding rokok. Kerana kita harus lebih banyak menyerah berbanding membuat perkara-perkara lain. Lepas daripada kita sujud tu, kita terus bangun. Kita tak payah nak rokok balik. Seolah-olah macam, ni saya cakap apa tau, the moment you surrender, whatever come after that, awak boleh hadap benda tu. Sebab the konsep qiyam ni, koma ni maksudnya bukan berdiri pada awaknya, maksudnya melalui ataupun menghadapi. So koma pada asalnya adalah tentang menghadapi tu. Jadi bila kita qiyam balik, kita sujud, kita qiyam, sebenarnya apa? Sebenarnya selepas kita surrender, you tak boleh jadi orang yang asyik je macam tu kan. You akan jadi kuat, you akan terus hadapi. So dalam solat saja sebenarnya indirectly Tuhan nak ajar kita tentang menyerah. Faham?